Dari mana tadi? Dari depan? Di depan daripada sana. Ramai orang ni. Boleh lah. Ya. Eh bang. Tak nak ambil video ke? Ha? Tak nak Boleh, ambil boleh, video. boleh. Ambil ke? Yang ni ambil ni. Kita ambil. Oh, tengah ambil. Tengah ambil ni. Boleh. Kalau nak selfie. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Alright, selamat petang. Jua baru Malaysia, Taman Pelangi. Sekarang ni saya berada dekat Jalan Seri Pelangi, Taman Pelangi. Bagi yang area-area Taman Pelangi mungkin tengok tempat ni tak asing. Lagi-lagi kalau petang Selasa macam ini, dekat depan sana ada satu port pasar malam yang kira old school tapi tak kalah ramainya dengan yang famous-famous dekat luar sana. Right guys, pada petang hari ni saya nak ajak korang buat explore ke bahagian dalam sana. Kita nak tengok ada apa saja benda-benda yang menarik. Nanti sambil cerita kita buat, sambil berjalan kita buat cerita. Ramai bro. Sampai beratur. Malah betul cakap ya. Ramai start di awal tadi ya. Ramai bro. Korang dengar old school punya style, tapi punya orang dekat sini korang boleh tengok sendiri ya. Sesak ke tak sesak? Tadi saya ni datang memang betul-betul ngam-ngam dia punya puncak. Oh, bukan. Besar. Tengok sekarang dekat pasar macam ramai rambutan. Ramai pula, banyak rambutan. Dia macam musim panen dia ke apa? Kan.
Bang, Oke bang.爸爸带你先走，这边人太多了都。来，走去吗？这是手上吗？这是我们的人是吧？太太。看着。给我们走啊！给我们走可以吗？要走了。10块1毛。可以。来。
sini banyak gagak ah. Dia punya berak lepas ke bawah. Sini bang. Halo. Hey bang. Bang. Okey bang. Alhamdulillah. Apa Sihat khabar? bang. Alhamdulillah. Macam. Seorang je. Satu orang je lah. Oh. Dari mana tadi, dari depan? Di depan depan sana. Ramai orang ni. Boleh lah. Ya. Eh bang. Tak nak ambil video ke? Ha? Tak nak Boleh ambil boleh video. boleh. Ambil ke? Yang ni ambil ni. Kita ambil. Oh, tengah ambil. Kita ambil ni. Boleh. Kalau nak selfie boleh. Ramai bang. Boleh lah. Ya. Tapi tak sehebat semalam. KSL lah. Ya. KSL Kau lain pernah lah. pergi kan? KSL lain lah. Tapi KSL tu satu je pantang dia. Apa dia? Yang hujan. Oh. Walaupun hujan setitik dua, gerimis ke memang out sekarang. Ada haid dah pergi? Ada yang nak Aku tak pergi lah motor dia. Saya ada kami ada. Terus Melayu. Oh. Pasal Cina. Oh ya.
Dia ada haid betul. InsyaAllah nanti bang. Hari Khamis. Hari Khamis kan? Klinik anda. Google dekat tu klinik anda ada haid. Dari itulah pasal. Okey, bang. Bang, gerak jalan tu bang. Okey, baik. Ya, terima kasih. Oh, di mana tu ah? Ha? Wah, 4块啊。那个8。三块10块。Alright bro, kita dah sampai ke hujung. Ni dah kira dah berapa vendor lagi saja yang ada dekat depan saya ni. Daripada sana kurang nampak lah. Ada satu puncak masjid tu, dia punya start sampailah ke hujung sana, pertigaan jalan depan sana. Tak apa, kita jalan sampai last lah. Tengok Donkey Fried Carrot Cake. Ramai, 300 lah. Dia orang cakap sini memang tak berapa ramai berbanding dengan KSL sana lah. Tapi saya rasa pun not bad. Orang boleh tengok lah. Hong Kong Salt Baked Chicken. Rangkaian gagal. Sila simak rangkaian anda. Sini kalau ikutkan memang majoriti peniaga dia Cina semualah. Tapi so far kalau macam korang nak cari makanan yang dah siap masak, yang memang halal pun ada juga dekat sini. Ada berapa tadi?